Okay, Assalamualaikum. So hari ini kita ada satu MacBook Pro. So MacBook Pro ni kita nak upgrade dia. So model kalau kita perhatikan dekat sini A1278. So kita akan upgrade dia menggunakan SSD 250 Samsung Evo original daripada Samsung Malaysia. Okay, so package ni kita biasa buat pada harga RM675, siap dengan installation. Warranty SSD adalah 5 tahun. So kalau nak dapatkan harga promo, kena tekan WhatsApp link, kita akan bagi discount price. Okay, so saya akan tunjukkan step by step. So kita jumpa selepas ni. Okay, model ni ialah MacBook Pro A1278. So kita nak buat update, nak upgrade dia punya SSD. So kita akan buka dulu skru. So semua skru ada kat sini. So, kita akan buka satu persatu skru. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Buka satu dulu. Dan kita buka lagi, bahagian ni ada lagi 2 skru. Bahagian tepi ni dia skru semua sama je. Bahagian tepi ni semua dah hampir 5 skru. Ni skru yang ke-6. Semua skru adalah sama saja. Okey, kat sini ada 4. Ni kena hati-hati sikit lah. Kita start dengan ni dulu. Skru pendek. Ni dah start panjang. Ni kena hati-hati Okey. Ni pun skru panjang. Okay, dan last one pun skru panjang. Okay, so next, bila kita dah buka skru, benda yang paling kita kena jaga ialah dalam ni ada bateri on board. So tolong jangan cuba untuk sentuh mana-mana bahagian. Okay, so kita akan buka dulu bahagian ni. See, ni adalah board bagi MacBook Pro A1278. So bagi orang yang mungkin DIY kat rumah, dia suka buka RAM lah, sentuh sana, tak boleh So untuk hard disk tak ada apa-apa, very straightforward. Dan you just buka 2 skru dekat sini saja. Jangan cuba-cubalah. Ada orang dia suka nak test dan nak sentuh-sentuh. Itu yang jadi masalah, kerosakan lain tambahan kepada MacBook. Okay, next, you kena ompel dia kat tepi ni. Hati-hati, tarik pelan-pelan sebab ada kabel kat sini. So you sentuh dia, tarik kat sini, boleh sentuh pelan-pelan, tarik. Saya tarik kiri kanan sikit-sikit. Jangan snap dia. Okay, pelan-pelan tarik. Tarik pelan-pelan. Okay, jangan snap. Then you kena buka 1, 2, 3, 4 skru kat bahagian tepi ni. Boleh beli screwdriver ni dekat Mr. DIY. Okay, kalau tak ada, pergi beli dulu screwdriver di Mr. DIY. Pelan-pelan kadang-kadang dia ketat. Then nak buka skru ni pun, make sure you tengok dia punya kedudukan kepala dan juga skru. Ketat ni. Dan pasang pun jangan seketat ni lah. Pelan-pelan Kita takut alur skru tu rosak nanti. Yang ini you kena pasang. Kalau dia tak pasang, nanti dia tak boleh pegang.
Ada juga kes alur ni rosak. Jadi macam mana dia buat? Nah, double sided gum. Ketat ni, barang original lagi. Okey. Okey. Dapat hard disk, jangan pula picit-picit kat tengah ni. Ni satu masalah juga. Just pegang dia daripada sisi side dengan side. Jangan pegang mana-mana board dan sebagainya. Sebab okey, ni hard disk kita. RM675 package untuk siap installation dan yang lain lah, servis dan sebagainya. Okey, kalau nak barang pun boleh siap dengan installation, kita bagi installer siap. Nak hard disk dan siap dengan installer, okey, kita bagi siap installer. So siap software lagi dalam pun boleh. Alright. Samsung Evo ini barang baiknya. Biasa kat sini kita pakai dua brand je, Samsung Evo ataupun kita pakai Kingston. Okey. Ataupun kita pakai yang 240 Kingston. Kita pakai brand-brand ni je. Crucial pun saya pakai, PNY pun saya pakai, tapi mostly sejak kebelakangan ni saya guna banyak Kingston lah. Sebab dia kualiti dengan isu selepas saya nak claim barang. Okey. Okay, nampak hard disk. Okey, ni kira kayangan lah ni. Alright. So kita letak dulu dan kejap lagi kita akan tunjuk macam mana nak pasang balik kita punya MacBook Pro. Okey, so kita dah siap buat proses di mana kita membuka hard disk lama. Dan sekarang ni ialah kita nak masukkan Samsung Evo dan kita nak pasang balik skru-skru yang kecil ni. Okey. Sekali lagi, screwdriver jenis mata yang khas untuk MacBook ni boleh beli di Mr. DIY. Okey, boleh beli di Mr. DIY. Okey, rapat semua cantik, kemas. Okey. Next, kita nak pasang balik. So, dekat sini slot dia. Okey. Nampak Okey. Tak dia. Alright. Okay. So next kita akan buat pemasangan semula. Sama juga. Tak. Nak start yang mana? Yang panjang dia 3. 1, 2, 3. Masuk skru. Masuk skru. Masuk skru. Okey, semua skru kita akan pasang sekarang. Nampak? Saya pasang sikit-sikit je semua kan. Sebab apa? Nak adjust. Kadang-kadang permukaan tu dia tak rata, sengit, susah lah. Kita pasang sikit-sikit je semua.
dia kena masuk tegak. Kalau tak masuk tegak, start. Skru tu dia dah start. Tak boleh masuk elok. Dan kalau you skru lagi, habis. Mata bunga dia habis. Kalau you rasa dia tak boleh skru, buka balik, dia kena masuk tegak. Sebab tu kita skru sikit-sikit. Ada larilah sikit kadang-kadang panel tu. Okay. Dan semua kalau ok, then baru you screw the whole area. Ok, just screw ni pula kita pulas dia. Ok, dan tidak terlalu kuat. Ini kata lori. Rasa tak boleh pulas, dah cukup. Ketat dah tu. Skru ni pun kita ada jual one set. Siapa nak boleh WhatsApp. Okey. Okey. So alhamdulillah proses. Okey, alhamdulillah proses untuk kita pasang SSD Samsung Evo 870 telah berjaya. So next, kalau siapa nak tahu pasal installation, boleh pergi ke channel saya. Nanti saya bagi lepas daripada video ni link terus ke video cara-cara nak buat installation. And model 1278 biasa kita install Hycera. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan untuk kali ini. So kalau rasa macam video ni menarik, bolehlah send pada social media lain. Subscribe, jangan lupa tekan button notification. Jumpa lagi pada video-video lain. Terima kasih atas tumpuan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.